Kau ingat tak, sebelum ni saya pernah bercerita berkenaan dengan interview secara online antara majikan dan pembantu rumah. Okey, dalam video saya kali ni, saya nak terangkan secara detail berkenaan dengan perkara ini. Okay, interview secara online ni biasanya kita buat setelah majikan memilih beberapa biodata yang telah diberikan oleh pihak agensi. Maknanya majikan dah berkenal lah pembantu rumah tu, cuma nak interview secara online atau bersemuka secara online. Okey, antara perkara yang penting dalam interview secara online ini ialah berkenaan dengan skop kerja. Maknanya telah dipersetujui antara pembantu dan majikan. Sebagai contoh ya, pembantu rumah ini akan ditugaskan untuk menjaga pesakit yang stroke. Okey, yang stroke. Jadi sewaktu interview secara online ni, kita akan mengambil video pesakit tersebut supaya pembantu rumah ini bersedia dari segi mental dan juga fizikal. Yang bagusnya video call ni boleh memberi satu gambaran yang agak jelas kepada pembantu rumah berkenaan dengan situasi di tempat kerjanya. Okay, ingatan saya kepada semua majikan-majikan, jadi silalah patuhi skop kerja yang telah dipersetujui sewaktu interview online ini. Sama juga dengan pembantu rumah. Okay, kalau ada kerja-kerja tambahan sikit tu di rumah majikan, jadi saya harap perkara itu dipermudahkan. Apa-apa pun bergantung pada budi bicara you all guys juga. Okay, so majikan-majikan di luar sana, jika ada memerlukan pembantu rumah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan pembantu rumah, boleh DM saya.